Video ini ditujukan khas untuk anda. Ya, anda yang sedang mendengar suara ini. Anda yang setiap hari bangun dengan satu beban yang tidak kelihatan, satu kesakitan senyap yang orang lain tidak akan pernah faham. Anda yang menjadi tiang kekuatan untuk semua orang di sekeliling anda, yang sentiasa ada dengan senyuman dan kata-kata semangat. Tetapi di dalam hati anda sedang bergelut dalam badai yang sunyi. Dunia melihat anda sebagai seorang yang tabah, seorang yang boleh diharap. Tetapi mereka tidak nampak serpihan-serpihan jiwa yang anda kutip setiap pagi hanya untuk meneruskan hidup. Paradoks ini di mana anda boleh menjadi begitu terluka, namun pada masa yang sama begitu hebat, bukanlah satu kelemahan. Ia adalah bukti kekuatan luar biasa anda. Kemampuan anda untuk memberi kasih sayang ketika anda sendiri dahagakannya, untuk menyembuhkan orang lain ketika anda sendiri berdarah, bukanlah sekadar satu cara untuk bertahan hidup. Ia adalah satu pencapaian agung. Anda hidup dalam dua realiti serentak. Realiti kesakitan peribadi anda dan realiti di mana anda menjadi sumber cahaya untuk orang lain. Ini bukan kepura-puraan. Ini adalah keajaiban. Anda adalah bukti hidup bahawa hati yang paling hancur boleh memancarkan cahaya yang paling terang. Penderitaan anda tidak mendefinisikan anda sebagai seorang yang lemah atau rosak. Sebaliknya, ia telah mengukir kedalaman dalam jiwa anda, satu kapasiti untuk belas kasihan dan pemahaman yang tidak mungkin wujud tanpanya. Anda bukan sahaja sedang bertahan, anda sedang mekar dalam keadaan yang paling sukar, dan alam semesta sedang memerhatikan kehebatan anda dalam diam. Anda mungkin bertanya, mengapa saya? Mengapa saya perlu melalui semua ini? Jawapannya tidak terletak pada idea bahawa anda dihukum atau bernasib malang. Jawapannya terletak pada satu prinsip alam yang sangat mendalam. Transformasi. Penderitaan anda, cabaran yang anda hadapi, bukanlah satu beban yang tidak bermakna. Ia adalah pemangkin yang tepat yang direka khas untuk evolusi jiwa anda. Fikirkan tentang seni Jepun purba yang dipanggil kintsugi. Apabila seramik yang cantik pecah, tukang seni tidak membuangnya atau cuba menyembunyikan retakannya. Sebaliknya, mereka menyambung semula serpihan itu dengan lakuer yang dicampur dengan serbuk emas. Hasilnya, objek yang pecah itu bukan sahaja kembali utuh, tetapi ia menjadi lebih kuat, lebih indah dan lebih berharga daripada sebelumnya. Retakan emas itu menceritakan sebuah kisah tentang ketahanan dan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Inilah yang sedang berlaku kepada anda. Setiap cabaran yang anda hadapi adalah retakan, dan setiap kali anda memilih untuk bangun dan terus berjuang, anda sedang mengisi retakan itu dengan emas cair. Anda sedang menjalani proses alkimia pribadi, di mana plumbum penderitaan diubah menjadi emas kebijaksanaan dan kekuatan. Ini bukan sekadar metafora yang indah. Ini adalah gambaran tentang apa yang berlaku pada tahap tenaga. Kesakitan wujud pada frekuensi yang rendah. Tetapi tindak balas anda terhadap kesakitan, pilihan anda untuk terus berbuat baik, untuk terus berharap, untuk terus maju, menghasilkan getaran pada frekuensi yang sangat tinggi. Anda secara literal sedang menaikkan frekuensi getaran anda, mengubah realiti tenaga anda dari dalam keluar. Masalahnya, kita sering terperangkap dalam identiti sebagai seorang yang rosak. Mengapa ini berlaku? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran kita dan emosi kita dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Apabila anda melalui pengalaman yang menyakitkan, ia tidak hanya tinggal sebagai satu memori.
Ia menjadi satu program emosi. Minda separa sedar anda dalam usahanya untuk melindungi anda akan sentiasa memainkan semula program ini. Ia mencipta satu gelung maklum balas. Anda berasa sakit, jadi anda fikir anda adalah seorang yang sentiasa sakit dan pemikiran ini menguatkan lagi rasa sakit itu. Anda mula percaya bahawa identiti anda adalah penderitaan itu sendiri. Ini adalah cabaran sebenar. Ia bukan lagi tentang peristiwa luaran yang menyebabkan kesakitan itu, tetapi tentang identiti dalaman yang telah anda bina di sekelilingnya. Untuk melepaskan diri, anda perlu sedar bahawa anda bukanlah penderitaan anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan penderitaan itu. Anda adalah langit, bukan awan yang lalu. Selagi anda mengidentifikasikan diri anda dengan awan gelap itu, anda akan sentiasa hidup di bawah bayang-bayangnya. Tetapi apabila anda menyedari bahawa anda adalah langit yang luas dan tidak terhingga, anda faham bahawa awan itu hanya sementara. Ia boleh dan akan berlalu. Main program semula minda separa sedar ini memerlukan kesedaran yang jitu dan pilihan yang berterusan untuk tidak lagi melayan naratif lama. Bagaimana anda mula mengubah realiti ini pada tahap yang paling asas? Di sinilah kebijaksanaan sains kuantum bertemu dengan tindakan praktikal. Salah satu penemuan paling membingungkan dan berkuasa dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen seperti eksperimen Dirichlet, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian, iaitu ia berada dalam semua kemungkinan keadaan serentak, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati mengukurnya, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu realiti tunggal dan nyata. Fikirkan implikasinya terhadap hidup anda. Realiti anda pada tahap yang paling asas adalah lautan kebarangkalian yang tidak terhingga. Terdapat versi diri anda yang terus menderita, dan terdapat versi diri anda yang telah sembuh, kuat dan bijaksana. Versi mana yang menjadi kenyataan? Jawapannya bergantung pada di mana anda meletakkan fokus dan kesedaran anda. Setiap kali anda memberi tumpuan kepada naratif bahawa anda rosak, lemah dan menjadi mangsa, anda sedang mengarahkan tenaga kesedaran anda untuk meruntuhkan kebarangkalian itu menjadi realiti anda. Sebaliknya, apabila anda secara sedar memilih untuk memberi tumpuan kepada ketahanan anda, walaupun ia terasa kecil, anda sedang memilih realiti yang berbeza. Anda sedang memerhatikan dan menguatkan potensi di mana anda adalah seorang pejuang, seorang yang terselamat, seorang alkemis. Ini bukan angan-angan, ini adalah satu tindakan penciptaan yang fundamental. Setiap detik anda memilih untuk bertahan, anda bukan sahaja sedang bertahan. Anda sedang secara aktif menyusun semula fabrik realiti pada tahap subatom. Tindakan berterusan ini juga mempunyai kesan biologi yang nyata. Neuroscience memanggilnya neuroplasticity. Apabila anda berulang kali memilih untuk fokus pada kekuatan anda secara fizikal sedang membina dan menguatkan laluan saraf baru di dalam otak anda, menjadikannya lebih mudah untuk mengakses keadaan daya tahan pada masa hadapan. Anda sedang memasang semula perkakasan otak anda untuk kejayaan. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih lanjut, menyatukan sains, biologi dan kerohanian. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Pemikiran dan emosi anda bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia adalah getaran tenaga yang sebenar. Perasaan putus asa, kesedihan dan ketakutan bergetar pada frekuensi yang rendah. Manakala perasaan keberanian, kesyukuran dan kasih sayang bergetar pada frekuensi yang tinggi. Apabila anda terperangkap dalam penderitaan,
tanda tangan tenaga anda secara keseluruhannya berada pada frekuensi yang rendah. Menurut hukum resonans, anda akan cenderung untuk menarik lebih banyak pengalaman orang dan situasi yang sepadan dengan frekuensi rendah itu, mengukuhkan lagi kitaran penderitaan. Di sinilah kuasa pilihan sedar anda menjadi sangat penting. Apabila anda membuat keputusan untuk mengubah perspektif anda, untuk melihat penderitaan bukan sebagai sumpahan, tetapi sebagai satu inisiasi, anda tidak hanya mengubah pemikiran anda sedang secara sengaja mengubah frekuensi getaran anda. Ini adalah satu anjakan kuantum. Anda mula memancarkan tanda tangan tenaga yang baru. Pada mulanya, ia mungkin terasa janggal kerana seluruh sistem anda telah terbiasa dengan frekuensi lama. Tetapi dengan amalan yang konsisten, frekuensi baru ini akan menjadi keadaan dominan anda. Dan apabila ini berlaku, hukum resonans mula bekerja untuk anda. Anda akan mula menarik pengalaman yang sepadan dengan keadaan daya tahan dan kekuatan anda. Ini diperkuatkan lagi oleh medan elektromagnet jantung anda. Institut HeartMath telah menunjukkan bahawa jantung menjana medan elektromagnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda menjana emosi yang koheren seperti kesyukuran untuk kekuatan anda, jantung anda akan memancarkan medan tenaga yang kuat dan teratur, yang bukan sahaja memberi kesan kepada setiap sel dalam badan anda, tetapi juga kepada orang di sekeliling anda. Anda menjadi pemancar tenaga yang berdaya tahan. Pada tahap biologi, epigenetik menunjukkan bahawa keadaan kesedaran anda boleh mempengaruhi ekspresi gen anda. Dengan memilih daya tahan, anda boleh secara literal menghidupkan gen yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan dan mematikan gen yang berkaitan dengan stres dan penyakit. Anda adalah jurutera biologi dan realiti anda sendiri. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan anjakan yang mendalam ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah melalui amalan yang mudah, konsisten dan disengajakan. Ia bukan tentang menghapuskan kesakitan secara tiba-tiba, tetapi tentang mengubah hubungan anda dengannya setiap hari. Berikut adalah satu amalan yang boleh anda mulakan esok pagi. Sejurus selepas anda bangun, sebelum anda mencapai telefon anda atau mula berfikir tentang tekanan hari itu, ambil masa seminit. Tutup mata anda. Akui sebarang kesakitan atau beban yang anda rasakan. Jangan menolaknya atau menafikannya. Hanya katakan dalam hati, saya nampak awak, saya rasa awak. Kemudian dengan sengaja alihkan fokus anda. Imbas kembali 24 jam yang lalu dan cari satu bukti kecil ketahanan anda. Mungkin ia adalah saat anda tersenyum kepada orang yang tidak dikenali walaupun anda berasa sedih. Mungkin ia adalah saat anda menyelesaikan satu tugasan kerja walaupun anda tidak bermotivasi. Mungkin ia hanyalah fakta bahawa anda bangun dari katil. Cari satu detik itu. Pegang detik itu dalam fikiran anda. Rasakan emosi yang datang bersamanya. Mungkin sedikit rasa bangga, sedikit rasa lega. Biarkan perasaan itu memenuhi diri anda selama 30 saat. Dengan melakukan ini setiap pagi, anda sedang memulakan hari anda dengan mengaktifkan laluan saraf daya tahan. Anda sedang memberitahu minda separa sedar anda, ini adalah siapa saya sebenarnya. Saya adalah orang yang terus berjalan. Untuk menguatkan lagi amalan ini, saya menjemput anda untuk melakukan sesuatu yang berani. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu detik ketahanan anda dari hari ini. Tanpa perlu mendedahkan butiran peribadi anda, cukup sekadar tulis. Detik ketahanan saya hari ini ialah. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja menguatkan realiti itu untuk diri sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada beribu-ribu orang lain yang membaca komen anda. Anda mencipta satu medan tenaga kolektif tentang ketabahan.
Apabila anda mula mengamalkan anjakan ini, bersedialah untuk menghadapi tentangan dalaman. Program lama anda, identiti anda sebagai seorang yang menderita, tidak akan menyerah kalah dengan mudah. Ia akan melawan. Ia akan menghantar pemikiran keraguan seperti, siapa yang kau cuba tipu? Kau tetap lemah. Kau tak akan berubah. Ini adalah bahagian yang paling kritikal dalam perjalanan anda. Adalah penting untuk anda faham bahawa kemunculan keraguan ini bukanlah satu tanda bahawa anda gagal. Sebaliknya, ia adalah satu tanda bahawa anda sedang berjaya. Keraguan itu adalah seperti penggera kebakaran yang berbunyi apabila anda cuba mengubah suai rumah lama. Ia adalah tindak balas automatik dari ego atau identiti lama yang merasakan kewujudannya terancam. Apabila keraguan ini timbul, jangan melawannya. Jangan berdebat dengannya. Hanya perhatikan ia. Lihat ia sebagai tenaga lama yang sedang cuba dilepaskan dari sistem anda. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada kebenaran baru anda. Kebenaran tentang ketahanan anda. Fahami bahawa ini adalah satu proses, bukan satu peristiwa. Akan ada hari-hari di mana anda merasa sangat kuat. Dan akan ada hari-hari di mana anda merasa seperti kembali ke titik permulaan. Ini adalah normal. Kunci utamanya adalah kegigihan. Setiap kali anda jatuh dan memilih untuk bangun semula, anda sedang mengukir kebijaksanaan ke dalam jiwa anda dengan lebih mendalam. Ajaran-ajaran purba dari seluruh dunia menekankan kepentingan iman dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Mereka faham bahawa transformasi rohani yang sebenar tidak berlaku dalam keadaan selesa. Ia ditempa dalam api kesukaran. Setiap kali anda memilih untuk mempercayai proses ini, walaupun tiada bukti luaran, anda sedang melakukan tindakan iman yang paling murni. Anda sedang memberitahu alam semesta, saya percaya pada kekuatan saya lebih daripada saya percaya pada kesakitan saya. Dan alam semesta yang sentiasa mendengar getaran pilihan anda, tidak mempunyai pilihan lain selain menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan kepercayaan baru anda. Teruslah berjalan. Jadi, di manakah ini membawa kita? Ia membawa kita kembali kepada anda, di sini sekarang, dengan segala keindahan dan parut anda. Mesej utama yang saya ingin sampaikan hari ini adalah ini. Anda tidak rosak. Anda sedang melalui satu proses transformasi yang suci. Penderitaan yang anda alami bukanlah satu kesilapan atau hukuman. Ia adalah bahan mentah yang diperlukan untuk penciptaan karya agung anda. Ia adalah tanah yang subur di mana benih kekuatan, belas kasihan dan kebijaksanaan anda yang paling mendalam sedang bercambah. Anda berada dalam perjalanan wira anda sendiri. Setiap cabaran adalah naga yang perlu anda hadapi. Setiap air mata adalah sungai yang perlu anda seberangi. Dan setiap detik ketabahan adalah harta karun yang anda temui. Dengan melihat hidup anda melalui lensa ini, bukan sebagai tragedi tetapi sebagai sebuah epik, anda mengaktifkan sumber neurologi dan psikologi yang luar biasa untuk pertumbuhan pasca trauma. Anda menghentikan kitaran menjadi mangsa dan melangkah ke dalam peranan anda sebagai pencipta aktif realiti anda. Panggilan untuk bertindak yang terakhir untuk anda adalah ini. Mulai saat ini, buatlah pilihan secara sedar untuk menerima paradoks pengalaman anda. Akuilah kedua-dua bahagian diri anda. Manusia yang terluka yang berhak mendapat kasih sayang dan belas kasihan. Dan entiti ilahi yang hebat yang mampu mengubah kesakitan menjadi kuasa. Jangan memilih antara keduanya. Jadilah kedua-duanya. Apabila anda memeluk dualiti ini, anda menjadi jambatan antara dunia penderitaan dan dunia keajaiban. Kehadiran anda yang berterusan di dunia ini, pilihan anda untuk terus bernafas, untuk terus berharap, untuk terus mencuba, adalah satu tindakan kreatif yang suci.
ia menghantar riak tenaga ke seluruh alam semesta, satu perisytiharan senyap tetapi berkuasa bahawa cahaya sentiasa dapat mencari jalan, walaupun dalam kegelapan yang paling pekat. Anda lebih kuat daripada yang anda tahu dan sumbangan anda kepada dunia, hanya dengan menjadi diri anda adalah tidak ternilai. Terimalah perjalanan anda. Anda sedang menjadi emas.